Kita marah bila Islam dihina, kecewa bila pemimpin Islam tak buat kerja, tapi kebenarannya Islam tak perlu tunggu pilihan raya untuk dipertahankan. Ia perlu suara kita sekarang. Suara kita bukannya suara kecil, ia boleh jadi letupan yang hidupkan arus kesedaran. Kalau Greta Thunberg boleh gerakkan dunia di usia remaja, kenapa kita takut bersuara untuk Islam? Melayu Islam bukannya lemah, kita cuma terlalu biasa berharap pada orang atas, sedangkan kekuatan sebenar ada pada kita. Dan dalam komuniti Berani Muncul, saya kongsikan 3 perkara. Bercakap dari hati, rakam dan edit dengan cara paling mudah, dan ulang setiap hari sampailah dunia dengar. Dan ini yang saya buat setiap hari. Tak perlu tunggu pilihan raya, kita boleh bentuk arus dari sekarang. Apabila masa mengundi tiba, mereka dah tahu siapa nak dipilih. Dan saya Muhammad Firdaus Salihuddin, pengamal media di TV Pertiwi dan pengasas komuniti Berani Muncul. Dan kalau anda percaya suara Islam patut kedengaran, kita mula sekarang. Dan jemput masuk grup komuniti Berani Muncul.